Saya ditugaskan kat hospital bahagian ward bersalin. Terpaksa dirahsiakan sebab takut nanti kena saman. Masa tu saya ingat lagi, malam tu saya ditugaskan di ward bersalin. Ward bersalin ni ada satu lorong sahaja. Bila kita jalan sepanjang lorong tu, ada bilik untuk yang kelas 2. Di sebelah kanan kalau jalan terus lagi, ada ward wing A dan sebelah kiri wing B. Malam tu, saya kerja kat ward bersalin kelas 1 dan kelas 2. Saya masuk kerja pukul 8. Dah habis briefing semua dan saya rutin cek semua pesakit. Adalah seorang pasien ni, dia suka berjalan. Saya tegur dia. Saya cakap, rehat ibu mengandung, tak boleh berjalan jauh-jauh. Nak pula dia tengah sarap mengandung dan berisiko. Dia suka datang kat kaunter tempat saya dan kawan-kawan duduk situ. Nak buat kerja, kena tulis report semua. Kawan saya tengah bagi susu kat bayi yang baru lahir. Dia berborak dengan kami semua. Nak dijadikan cerita, sepanjang dalam buat bersalin tu, akak ni suka sangat sembang dengan saya. Dia suka cakap muka saya macam adik dia. Saya cakap, ya ke? Saya senyum je lah. Malam tu saya cek dia. BP dia okey, semua okey. Bila saya cek dia sebelum-sebelum ni, selalu dia makan limau. Saya tanya dia, kenapa suka makan limau? Dia cakap memang buah ni buah kesukaan dia. Nak limau tak? Tapi saya tak nak sebab saya tak suka. Dia hanya senyum je kat saya. Esok kebetulan masa shift saya tu dia sakit nak bersalin. Saya cek baru buka 2 cm. Kena tunggu lagi 3-4 cm baru boleh hantar ke labor room. Kebetulan pula saya punya shift dah habis. Esok tu saya cuti 3 hari sebab abang saya kahwin. Lepas naik cuti tu patut saya naik petang. Tapi kerana kawan saya ni ada kecemasan, saya kena ganti dia masuk shift malam. Macam biasa saya akan rutin cek semua pesakit dalam ward bersalin tu sebelum pukul 12 malam. Sebab tak nak mengganggu diorang rehat. Saya tertanya-tanya juga, mana akak yang selalu berborak dengan saya ni? Mungkin dah keluar ward bersalin kot. Saya pun tak tanya kawan saya. Saya tengah duduk kumpul tiket semua sambil dengar lagu, manakala kawan saya pula duduk kat bilik rehat tengah membaca novel. Sebab kami ni kerja tak boleh tidur. Nanti jadi apa-apa, kami yang kena. Sebab tu nak hilangkan mengantuk, kami baca buku atau berborak. Saya pun duduklah cek tiket. Tengah kusyuk menulis, tiba-tiba akak tu muncul. Saya terkejut juga. Dia tegur. Saya cakap kat dia, akak ada lagi ke? Saya ingatkan dah keluar. Macam mana bersalin? Okey tak? Akak tu hanya senyum je kat saya. Tapi muka dia agak pucat sikit. Tiba-tiba dia cakap, nak limau tak? Saya cakap, tak apalah kak. Saya tak berapa nak makan sangat limau ni. Akak makanlah. Dia tanya saya lagi, nak limau tak? Dekat 3 kali saya tolak pemberian akak tu. Akhirnya saya ambil juga sebab kesian kat dia, asyik pelawa saya dari tadi. Saya tanya dia, akak dah tukar ward ke? Tak nampak pun tadi? Dia geling kepala je. Tiba-tiba ada bayi menangis. Kawan saya ni, tugas dia memang bagi bayi minum susu sebab saya tengah tulis report. Tengah kawan saya buat susu tu kat pantry, saya masih tengah pelik lagi dengan akak ni. Selalunya, dia ni peramah. Ada je benda nak cerita kat saya. Malam ni, dia lain sangat. Kawan saya ni bila saya pandang dia, asyik berkerut dahi tengok saya. Saya pun pelik jugalah. Kenapalah kawan aku ni? Sekali tu, akak tu jalan, dia lambai tangan kat saya. Saya pun senyum. Lepas tu, kawan saya tepuk saya dari belakang. Dia cakap, oi, pasal mu senyum? Mu bergayut ke? Saya cakap, taklah. Lah, hang ni buta ke? Kan aku tengah berbual tadi. Dengan siapa? Dia tengok sepanjang koridor tu, tak ada siapa-siapa. Yang ada pun senior jururawat lain tengah jalan sambil tengok report. Semuanya ada kerja masing-masing masa tu. Kawan saya cakap, mu ni biar betul. Mu sembang dengan siapa? Sambil dia tengok sepanjang koridor tu tak ada siapa. Lah, aku sembang dengan akak yang suka makan limau tu lah. Kawan saya terus pucat muka dia. Masa tu ada bayi dalam ward bersalin tu. Adalah dekat 4 orang bayi. Semua menangis. Tiba-tiba saya rasa mereman bulu roma saya. Saya bagi semua bayi tu diam dan senior jururawat datang tengok sebab bayi tu menangis macam takutkan sesuatu. Saya jadi macam terkejut kenapa semua bayi ni menangis serentak. Lepas kejadian misteri tu, kawan saya ni tarik tangan saya masuk bilik rehat. Kawan saya cakap, betul ke mu sembang dengan akak tu? Saya cakap, betul lah. Kenapa mu tak nampak ke? Macam mana aku nak nampak? Aku ingat mu tengah bergayut. Aku tak pedulilah. Lepas tu aku tengok mu pula asyik tengok atas macam tengah sembang dengan orang. Mu cakap seorang mu tahu. Saya cakap, ya ke? Biar betul. Kawan saya cakap lagi, mu agak-agak lah. Akak limau tu lepas dia bersalin tu, uri dia lekat dalam-dalam. Dia meninggal lepas bersalin, mu tahu tak? Saya terus istighfar banyak-banyak. Memang terkejut. Sepanjang malam tu saya fikir,
Biar betul. Habis, limau yang dia bagi tu apa? Takkan aku mimpi kot. Bisik hati saya. Sekali saya tengok dalam beg saya, dalam tu bukan limau, tapi batu. Subhanallah. Sangat seram peristiwa yang saya alami, pengalaman saya bekerja di hospital. Kalau tak faham, maaf ya. Cuba fahamkan ya.